Assalamualaikum, hai semua. Kali ni Dai nak kongsikan resepi nasi goreng cili kering yang legend, original resepi tau. Walaupun hanya dengan bahan yang sangat ringkas, tapi nasi goreng cili kering ni memang mengimbau memori lama. Nasi goreng macam ni lah yang orang tua kita masak untuk kita dulu kan? Jangan lupa untuk tengok video ni sampai habis sebab Dayang ada beberapa tips nak share macam mana nak dapatkan nasi goreng yang sempurna, cantik, berderai dan sedap macam ni. Jom tengok video sampai habis. Bahan-bahan yang diperlukan adalah nasi putih. Tips untuk nasi goreng yang cantik dan berderai, kita gunakan nasi sejuk ya. Bahan kedua adalah cili kering dan gunakan dalam 10 tangkai macam tu. Yang ketiga, dan gunakan bawang merah dan juga bawang putih. Yang ni bahan wajib ya. Yang keempat, dan gunakan lebih kurang 2 sudu udang kering. Yang ni dan memang suka letak. Kalau tak ada boleh ganti dengan ikan bilis. Bahan terakhir, dan gunakan 2 biji telur. Tak kisah grade apa pun, janji telur ayam. Cara Dayang mula-mula, Dayang akan rendamkan udang kering dengan air panas ataupun air mendidih supaya dia kembang dan senang untuk kita tumbuk. Tepikan seketika. Kemudian Dayang sediakan cili kering ataupun cabai kering. Untuk cili kering, kita gunting serong supaya biji dia senang terkeluar. Lepas tu, Dayang akan cuci bersih dan buangkan biji sebanyak yang boleh lah, sebab biji tu nanti dia akan jadi pedas sangat. Okey, ini cili kering yang dah siap dicuci dan ditoskan air je. Untuk cili kering, Dayang akan rebus sampai mendidih. Tujuannya supaya cili kering nanti bila kita tumbuk dia mudah pecah dan lumat. Dan ada masukkan 1 sudu minyak masak ya, betul untuk merebus cili supaya cepat kembang. Masukkan sedikit minyak masak. Tapi tak masuk dalam video pula rakaman tu. Okey, dah mendidih boleh tutup api. Bahan tumbuk yang pertama, dan gunakan 6 ulas bawang putih dan juga 5 ulas bawang merah kecil. Bawang ni kita cuma hiris-hiris je. Tak kisah nak hiris macam mana, janji kita senang nak tumbuk dia nanti. Bawang merah kecil ni memang sesuai kita gunakan dengan bawang putih ya. Jangan guna bawang besar ataupun bawang Holland, tak sesuai. Lepas tu masukkan udang kering yang kita dah rendam dan kembang tadi dalam 15 minit macam tu. Itu dia bahan rahsia untuk kesedapan nasi goreng legend ni. Dan masukkan belacan sedikit dalam 1 sudu teh sahaja untuk bagi wangi nasi tu. Bahan seterusnya untuk ditumbuk adalah cili kering yang telah kita rebus dan kita toskan airnya tadi. Dan juga masukkan 1 sudu teh garam halus. Yang ini petua supaya bila kita menumbuk tu bahan tak terpercik keluar dan juga cili tu cepat hancur. Okey, kita tumbuk setengah lumat macam ni tekstur dia yang kita nak ya. Cili tu masih ada kasar-kasar sebab nasi goreng legend ni kita memang nak ada tekstur cili yang kasar macam tu. Kemudian kita panaskan kuali, letak minyak dalam 4 ke 5 sudu macam tu. Bila minyak dah panas, terus kita masukkan bahan tumbuk tadi. Okey, lepas tu kita gunakan api perlahan ataupun sederhana kecil untuk kita tumis bahan-bahan ni. Jangan guna api besar lagi sebab kita tak nak bahan tumbuk ni masak terkejut. Bukan apa, nanti kita takut sakit perut ataupun bahan tak cukup masak. Jangan lupa untuk sentiasa kacau bahan tumisan ni supaya dia tak hangit. Dan tengok tu, warna pun dah bertukar jadi warna coklat tua kan. Tadi warna merah, betul tak? Bahan tumisan pun dah naik dan pecah minyak macam tu, dah naik bau. Masa ni memang bersin lah, kerap sangat bersin. Masukkan 1 sudu kecil garam halus sebagai perasa. Dan kemudian bolehlah kita masukkan telur. Kalau suka telur lebih, boleh letak 3 biji, okey? Dan masukkan cuma 2 biji telur ayam saja. Dan bolehlah kita tolak-tolakkan dia ke tepi macam tu
supaya dia cepat masak. Bila dah masukkan telur, boleh terus buka api besar-besar, okey? Supaya telur ni cepat garing dan masak. Sebab lepas ni kita nak masukkan bahan yang akhir, iaitu nasi sejuk tadi, nasi putih kita. Tolak-tolaklah telur tu, lepas tu kita gaul-gaul dengan cili tu. Macam kita buat telur hancur atau scramble egg macam tu kan. Tengok dah mula gaul dan sebatikan dengan bahan tumisan yang lain. Bila dah bergaul sebati macam tu, biarkan sekejap, tengok nampak tak minyak kat tepi-tepi tu. Bolehlah masukkan nasi sejuk kita. Kalau boleh nasi yang semalam yang tak habis, masukkan dalam peti. So, nasi goreng kita akan jadi cantik berderai seketul-seketul lah. Itu tip untuk nasi goreng yang cantik, berderai dan juga sedap dimakan. Kalau guna nasi panas, memang dia akan bergumpal-gumpal dan nasi kita tak akan cantik. Lepas tu, kita gaul-gaul lah nasi tu. Lepas tu, kita benyek-benyekkan lah. Kalau ada nasi ketul-ketul tu, kita gaul sambil penyek-penyek. Jangan tekan-tekan, nanti nasi tu pecah. Kita cuma penyek-penyek dengan senduk, belakang senduk, okey? So, kita gorenglah sampai nasi tu garing. Nasi goreng cili kering original resepi ni Dayang tak masukkan sebarang sayur, sebab daripada zaman dulu memang ini sahaja yang Dayang makan, yang dimasak oleh atuk dan nenek dan juga mak Dayang. Memang tak ada sayur. Okey, jangan lupa cuba.